Saja mai lah. Ni apa kedai Ali je apa? Tu saya mai nak mai try. Jom abang mai kita makan seri bang. Beratuk. Alamak, kena beratuk ah. Ni dia duk mai dah ni. Saya sikit mau kasih tahu sama you orang. Sini ada satu kedai makan. Itu nasi kandar sudah lama punya dia orang sudah berniaga. Nasi kandar dulu punya dia orang sudah bikin ini berniaga tahun 48. Taruh itu ayam. Ayam negro. Dada. Angkat dada. Taruh demi kuah sikit, taruh ni kuah apa? Kuah sotong sikit, kuah ayam gulai sikit, kuah tak mau banjir. Kuah biasa saja. Dulu dia orang punya datuk punya kedai. Dia punya takih kedai nama Atta Ali. Taruh sini kuah. Ni kuah apa? Sotong ah? Kuah sotong sikit. Ini kuah ayam sikit. Kuah daging lah. Kuah daging sikit. Okey, cukup. Okey, cukup. Bawang goreng lah. Tak. Dia nak makan nasi kandang macam ni. Kalau duk bau banjir tu, yang tu bubuk kacang. Makan nasi kandang. Kalau nak ikut betul-betul lauk basic nasi kandang, setengah orang tiba-tiba nasi, daging, telur, bendi, lebih kurang macam tu. Tapi kalau aku ambil macam ni lah. Nasi ayam dada. Tadi dia kata tak ada bawang goreng. Aku ambil macam ni, bau kuah negro sikit, bau kuah campur. Okey, kuah takat-takat ni lah. Hampa duk pergi merepek, duk pergi bubur kuah gila-gila babi, sopa mana bubuk kacang tu yang baru sikit perut. Jadi kita makan macam ni lah, look basic lah, simple lah nasi lah macam tu lah. Nak makan bendi mau lambat lah. Dia kita ambil macam ni lah, campur agak-agak patut lah. Macam tu cara nak makan nasi kandang. Sekarang itu Atta Ali punya cucu. Sama satu kali dia punya cucu punya bini sudah angkat ini kedai bikin berniaga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Rabb, berkatilah rezeki yang kau berikan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini aku review jujuk mah. Tak ada masalah. Panas okey, tak apa je. Tak macam dulu lah ni, kau okey lah. Kau ingat Atta Ali bagi resipi kau sampel kali ni. Dia turun habis lah. Dari mengkorot aku mai. Turun mai pun duk ada 3 rock block ni. Tapi mai boleh. Malam ni aku repeat lagi. Nasi kandang Ali. Ayam dia memang simple. Tak rasa pahit. Memang padu. Satu lagi nak makan nasi kandang. Dia lawan dia ayak suam. Tak ada apa ni, ais manis ha. Kan? Bukan upi bantai apa kopi Casablanca, Carobana apa bukan dia. Yang ni lah, macam ni lah, dia rasa. Oh, sur. Ini kedai Ali Nasi Kandar sekarang dia orang sudah upgrade mau kasih lagi banyak cantik. Sekarang dia sudah berniaga sampai malam. Hari-hari ini macam dia orang punya berniaga punya masa. Customer dia orang semua boleh mari sini makan itu nasi kandar. Boleh mari sini makan dia orang punya itu hitam punya ayam. Hitam punya ayam punya Ali Nasi Kandar. Itu ayam semua Melayu punya ayam. Melayu dia orang kasih sembelih itu ayam baca itu bismillah punya. Saya betul cakap punya, tarak tipu sama you orang punya.